Okey, alhamdulillah selesai sesi. Dia masih lagi di Skir Datuk Syarif Hamid. Jadi on the way. Jalan kaki balik semula ke pasar. Motor saya parking di Dobi. Parking di Dobi. Okey, ni okey, ni tempat parking di Masjid As-Salam. Inilah tempat yang orang selalu parking kalau banjir dia besar. Saya on the way jalan kaki balik semula ke pasar dari Masjid As-Salam. Itu jalan pergi Ridan ke feri lama dulu. Tu kena hati-hati tu kat longkang. InsyaAllah boleh share-share lagi. Tadi saya off sebab ada kerja lah. Sekarang alhamdulillah dah selesai. Ni dari Masjid As-Salam. Masjid As-Salam menuju ke pasar Marudi. Menuju ke pasar Marudi. Ini sepatutnya GZ untuk kawasan letak kereta awam sepenuh barang bergerak. Tapi ini Masjid As-Salam, masjid lama. Masjid baru tidak terjejas. Masjid lama. Ada kelapak semua. Ni jalan masuk ke Marudi. Oh, jalan masuk ke Marudi okey. Ni tempat untuk barang regatta. Jalan Nenas. Macam okey je, kereta kecil pun dah boleh melimpas lah. Kereta kecil macam boleh melimpas. Dia sebelah pasar dulu tak semua juga naik. Tapi kalau di belah sini ni, dia di kampung dagang sini, tak payah datang area kampung dagang kalau area pasar sana okey. Sini dia ada jalan lorong penjalan kaki. Selamat pagi cikgu, selamat pagi. Jalan Nenas okey je. Ni Kampung Narum. Jalan Kampung Narum sana. Tu nak sampai Melen. Ni parit. Ya. Live. Share. InsyaAllah saya akan live. Saya jalan kaki ni. Sampai kampung. Makin deras air ni. Air dari Ulu turun. Air dari Ulu turun.
Oh, kuat juga air tu. Oh, kuat air tu. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'an fil ardh. Ni sebenarnya ada parit besar sini. Banjir, banjir. Habis. Ya, kita tunggu jadi ya. Tunggu di kedai Robis ya. Masih dalam ah. Si. FB. Ah. Siang. Tu ada naik kereta. Kereta besar boleh lah. Kereta kecil jangan. Belum surut lagi. Ya, belum surut. Belum surut lagi. Ha, ini dalam kat sini mau sampai paha ni. Belum surut. Kereta masih boleh limpas lah. Belum surut. Pindah. Itu insyaAllah. 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 Berhati-hati ya dok. Berjalan kaki dari SD Datuk Syariah Hamid. Oh. Untuk sebenarnya lorong berjalan kaki dah. Lorong berjalan kaki. Rumah-rumah di persekitaran. Jadi ini perkembangan terkini dari jalan Datuk Syariah Kampung Dagang menuju ke pasar. Itu Hotel Mainland tu nah. Hotel Mainland. Nanti saya akan live di area waterfront. Nanti saya akan live di area waterfront. Boleh share lagi, share live ni. Steady bang.
semua. 17 hari bulan September 2025. Sebelum Baram Regatta. Jadi siap ada parit besar ya. Jadi kami ini semua parit. Okay man. Okay, ya. Oh. Buat terus siapa tunggu. Ya. Sila kat ke. Haji awang dapat tadi ya. Nya berkayuh aja. Tadi perjalanan dah angkat barang di SK Datuk Syarif Hamid. Jadi saya pun live lah, tengok keadaan di persekitaran. Ni nahoda dulu, kedai makan dulu. Dah kasan tu. Slow. Ni ada orang madah slow ni. Jangan kalau awak kereta jangan laju. Slow, awas. Orang dah letak tanda tu. Kesian orang belah-belah. Salam. Ya. Kelat kaki dah. Jauh mak sampai tu rumah. Si dapat basikal? Kita mau ke sini. Oh. Di sini. Oh, kita berkayuh ke? Kayuh. Masih kami belum ada minit pakai barang. Oh. Tak berapa? Kita siap berapa? Ha? Kita siap berapa? Oh, si. Tok semua habis dah. Kita mau ke pasar ke? Oh. Ya. Tok parit no. Oh. Oh, ya parit. Ya, bagus ya. Area pasar. Kelak kami pergi area. Laga dulu. Oh, live. Kami mau sampai area kampung dagang tu. Ha? Ya. Kami pergi di kampung dagang. Waalaikumsalam. Ya, kedong kami pergi ke SK Datuk Syarif Hamid. Nolong-nolong bini yang angkat barang. Yalah kami live terus lah. Supaya jalan kaki kami dok. Jalan kaki dari SK Datuk Syarif Hamid menuju ke pasar. Alhamdulillah dah sampai di Melen Hotel. Dah lah dalam beberapa minit kot. Area pasar kelak kami live di area pasar. Kelak live. Ini dah sampai lutut lah air sampai lutut ni. Sampai lutut. Ini rumah kawan kami ni. Tempat yang selalu sini agak dalam sini. Oh, esok datang stok, datang mudik. Tapi mun dari jambatan pergi ke pasar, ni okey. Tok dari pasar ke kampung dagang je.
Yang besar lah kampung dagang tu. Hampir keseluruhannya semua dah cap air lah. Dah cap air. Tok Mainland Hotel. Tok pergi ke kampung Cina. Kelak kami pergi pusing area apa? Area oh, putus dah selipar kami. Putus dah. Kaki ayam dah kami dah. Putus dah. Selipar dah tu. Okay. Lorong Marubis. Belakang jalan belakang Lihong tu dah tutup dah. Ada perkhidmatan perahu. Ni Lihong masih buka ni. Masih buka Lihong, masih buka. Kedai Lihong masih buka. Masih buka. Masih buka. Koni Fashion pun masih buka. Misi selesai. Kau nak tak? Mau habis angkat barang? Ya kak? Okay. Ya. Ya. Setakat tu jalan Nenas okey je. Saya dah kami pun saya ada info sebab hari Tok Min dari pasar je. Dari pagi tadi jalan kaki pergi SK Datuk. Tok dah misi angkat barang. Balik semula menuju ke pasar. Tu ada perkhidmatan tak? Ada ni ke? Perkhidmatan. Oh, kita tolong siapa? Kak Nonong siapa? Mak Jo ke Kak Nonong? Oh. Yalah ada Kak Nonong ada nak. Ni pun dah kereta si boleh limpas tu. Naik. Tokenyo, macam mana tokenyo? Banjir. Tapi ni agak besar kan? Besar sudah. Air long lama turun ni. Ya. Ya. Tu DIY sana, tu DIY. New Alisan Hotel. Oh, tutup. Bonanza. Jangan kat barang. Sekolah.
Jaga token ni. Live FB. Putus dah kata. Ni area. Okey, kita dah sampai. Mantap review cikgu. Yalah kami kedong jalan kaki tadi. Pergi ke SK Datuk Syarif Hamid. Jadi itu dah sampai ke area Tok lah. Tok tempat berdagang. Masih juga orang berdagang. Ni share. Makin besar kan okey. Long lama turun naik ya. Long lama turun kita sini lah. Okey, alhamdulillah tempat yang berdagang ni masih juga sedap berdagang lah. Masih juga berdagang. Masih juga berdagang. Pagi ni baru dibuka. Semua okey-okey lah. Ni kawasan ni. Ya, tak tahulah kalau keadaan pengalaman saya kalau di Marudi ni dia tidaklah juga dia cepat surut. Jarang dia nak cepat surut. Tambah pula kalau di hulu tu Marudi Waterfront, Marudi Hotel. Ini lembaga sungai. Abang Din. Okey Abang Din. Jalan kaki dah kami pergi Datuk Sarip. Ni Tok Pekong, Tok Pekong. Tok semua. Tapi tempat berdagang tu ada yang ada air, ada yang tak ada air. Okey, ni area tempat-tempat duduk. Tapi besok perlombaan powerboat. Tengok ada yang dah Kosa pun banyak dah sampai. Ni kawasan di Waterfront ni masih okey. Dekat nak tengok orang berlumba, masihlah ada kawasan ni. Tapi kena buka kasut lah. Kena buka kasut. Ini kawasan ni okey je. Tempat ambil hadiah pun okey, tak banjir lagi lah. Ni kawasan Baram Regatta. Kepek semua ada. Ni peralatan semua. Ni kawasan ni masih ada ruang. Itu antara mungkin berlepas dari atas feri kan. Berlepas dari atas feri.
gitu. Kawasan ni masih okey, masih okey. Masih okey. Masih okey. Ni mereka sediakan ferry. Jadi maknanya kalau regata kata ditunda, sik juga ditunda lah. Sik juga ditunda. Saya ingatkan. Smell phải tới con thoại về phun mau Putus ya Sipa. Jalan kaki dari Datuk Syarif adik. Ni ada batal regata kan? Tetap juga tu. Saya dah batal tu. Kawasan ni masih boleh duduk atas feri ke? Apa feri tu? Untuk apa feri? Lepas kah? Tok di kawasan tok lah. Kawasan. Perut lepas dari atas tok lah. Pakai feri lepas. booking dari Ha? dari mak tu pakai lah. Ni tu power boat semua belah sana. Power boat. Ni Riverview. Nanti atas feri ke tu? Okey. Berlepas dari atas feri. Lumba Perut. Tidak lah, saya mungkin belum tahu lagi dah ini satu mungkin Parking sana? Parking sini kah, belum tahu lagi. Boleh naik atas ni ya? Boleh. Ni saya di atas feri ni. Ya. Atas feri mana ada regata batal kan? Jalan juga regata ni. Ini dia sediakan feri-feri ni. Ni saya ada atas feri Sikit. Ni saya ada atas feri Siking. Ini Black Mamba, Tempurau, Triple. Ni semua ada tu. Ni sekarang ni tengah test power. Tengah test power, boleh? Test power AMRT. Jadi ini keadaan pagi ni. Sidang ada macam tempat berlepas juga feri tu. Duk semua ada feri tu. Jadi jangan takutlah kalau nak datang kata mungkin penonton boleh naik atas feri juga nanti. Saya dengar macam tu lah, biasa awak kata. Ni pagi ni di tebingan je masih okey. Cuma kemah tu makinnya. Ni keadaan pada pagi ni. Ada air juga sana. Saya atas feri. Ni pagi ni semua tengah test power. Black Mamba. Steady juga ni. Jadi keadaan di kawasan ini masih juga sesuai untuk kita berlumba. Tengok dari segi kayu masih ada lah 1-2 kayu yang hanyut. Okey. Sekali ramai orang dah datang ni. Ni dari segi saya live di atas feri ni. Feri Sikit.
kawasan yang berlumba, okey. Kawasan yang banjir tu dia dari kampung menuju ke kampung dagang ya, banjir. Ada tebingan tempat parking kereta saya. Okay. Ada feri sini. Ni kita esok lumba ni dia orang test power kot. Test lah, test. MRT. Ini antara ini perahu panjang. Jadi kawasan ni boleh lagi kalau datang dari Miri pergi ke Bukit Hospital, jangan pergi menuju ke area Kampung Dagang. Kampung Dagang banjir. Kampung Dagang yang banjir. Okey sudah. Sihat sudah. Ada feri, ada feri. Feri disediakan. Jadi boleh ya diteruskanlah regattaun. Okey. Okey. Kelak kita live. Kami mungkin ikut pian kelak. Pian ya? Ha? Libut payah. Si, pian kelak kami tumpangnya sekejap, kami live di ni ya. Ikut kita orang juga. Okey, coba kelak. Boleh ha? Boleh. Okey. Menunggu bot lo. Ya. Bot dah ada ke? Ada, menunggu dah bot. Okey. Okey, bagi kawasan ini boleh lagi duduk-duduk kawasan ni. Di kawasan berdagang ni. Yalah, kalau kawasan berdagang, kawasan area teksi ni memang dah ada air lah. Sini ada air. Okey. Ni kawasan pentas utama. Kawasan pentas utama. Okey, saya on the way pergi ke kedai Dobi ya, mau balik. Kalau ada masa kelak insya-Allah saya akan live lagi. Belah kedai makan sebelah sana. Ni persiapan yang telah dibuat, kursi-kursi semua sini. Dalam kaki. Kamu orang ada itu kenopi kan kosong. Ni veteran jadi barang sapek. Ore okey, ren okey. Ini peralatan semua sampai. Ini air dah siap.
Jadi kalau orang datang dari Miri, pergi belah kubur Cina sana, naik ke sana, okey? Naik ke sana, okey? Okey. Ambil semula dah ke kedai Dobi. Mau balik ke rumah, insyaAllah. Kalau mau ada masa, kami live lagi. Okey. Jumpa lagi. Pergi Datuk Syarif ni. Awal juga. Yalah, angkat barang. Malam. Ya. Putus dah selipar. Oh.